Perak dan juga OSPD Manjung Tuan Hasbullah dan barisan pegawai-pegawai daripada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Perak dan juga pegawai-pegawai daripada IPD Manjung. Pada pagi ini saya ingin membuat sidang media berkaitan dengan kejayaan Kontijen Perak menumpaskan aktiviti pengedaran dadah di daerah Manjung, Perak. Jadi hasil daripada serbuan kedua ini, kita telah membawa kepada serbuan ketiga di lokasi yang lain pula, iaitu ke tempat pembungkusan dan stor dadah. Dipercayailah tempat pembungkusan dan untuk penyimpanan dadah-dadah ini. So pada keesokan harinya pada 6 Mei 2025 jam lebih kurang 7.19 pagi dengan dipandu arah oleh ketiga-tiga suspek dalam serbuan pertama dan serbuan kedua tadi, sepasukan polis dari Jabatan JSJ IPK Perak telah membuat serbuan susulan, iaitu serbuan ketiga di sebuah rumah di Desa Manjung, Raya Lumut yang dipercayai digunakan sebagai tempat pembungkusan dan stor penyimpanan dadah. Hasil pemeriksaan di rumah tersebut, pihak kami telah menjumpai dan merampas serbuk syaki dadah jenis MDMA atau ecstasy, anggaran berat 11.43 kg, serbuk syaki dadah jenis ketamin, anggaran berat 299 gram dan juga peralatan yang dipercayai digunakan untuk membungkus dadah. Ujian saringan awal air kencing telah dijalankan terhadap tiga suspek dan didapati positif dadah jenis benzodiazepin atau RMN5. Hasil semakan mendapati kesemua mereka mempunyai rekod secara lampau kes jenayah dan juga dadah. Tindakan juga diambil di bawah Akta Dadah Berbahaya Pelucutkan Harta 1998 di mana pihak kami telah menyita wang tunai bercampur-campur berjumlah RM970,000 Malaysia. So daripada ketiga-tiga serbuan yang kes kedua ini, jumlah keseluruhan rampasan dadah adalah seperti berikut. Serbuk syaki dadah jenis MDMA atau ecstasy, anggaran berat 27 kg. Serbuk syaki dadah jenis ketamin, anggaran berat 413 gram. Dan pil Eramin 5 50 biji, anggaran berat 13 gram. Dan nilai keseluruhan dadah yang dirampas dianggarkan berjumlah 4.59 juta.